segar mawar dalam jambangan jadi hiasan si anak dara. Pemanis kalam saya sembahkan, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama saya Siti Nurrahimah binti Mat Nasir. Saya murid tahun 6, umur saya 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Durian Mas 2, Panar Al-Mutafi Bilasyah, Dungun Terengganu. Kod sekolah saya ialah TBA 1033. Hari ini saya ingin mengulas buku yang telah saya baca. Buku ini bertajuk Catatan Anak Detektif. Buku ini merupakan sebuah buku yang berbentuk novel. Buku ini amat sesuai dibaca oleh semua golongan termasuk juga para pelajar kerana banyak pengajaran dan iktibar yang boleh diambil untuk dijadikan panduan. Buku ini merupakan hasil karya Zulaiha Abdul Rahman. Penulis telah menamatkan pengajian di Universiti Sains Malaya Pulau Pinang pada tahun 2006. Pernah bekerja sebagai pembantu juru ukur bahan, tetapi sekarang beliau merupakan suri rumah sepenuh masa. Beliau merupakan anak kepada pesara polis Sarjan Abdul Rahman bin Majid yang merupakan watak utama dalam cerita ini. Ya, cerita ini digarap oleh Puan Zulaiha tentang kisah hidup ayahandanya sendiri. Buku ini diterbitkan oleh Hamare Publication pada tahun 2023. Buku ini mengandungi 248 halaman bercetak. Penulis menggunakan gaya penulisan yang sangat mudah difahami dan buku ini juga mempunyai ilustrasi yang sangat menarik. Apa yang menarik tentang buku ini ialah karyanya yang mengisahkan tentang seorang anak yang mencatatkan dan menceritakan semula kisah hidup dan pengalaman bapanya sejak dari zaman kanak-kanak semasa bertugas sebagai seorang detektif anggota polis dan sehinggalah bapanya bersara. Terselit juga memori indah sebagai satu nostalgia bersama ahli keluarga ketika berbual-bual santai tentang dunia kepolisan. Masa bersama keluarga begitu mahal harganya. Cerita ini dimulakan dengan kisah zaman kanak-kanak bapanya yang merupakan anak orang miskin yang hidup dalam serba kekurangan. Susah payah ayahnya semasa bersekolah dan terpaksa menolak beberapa tawaran belajar kerana kemiskinan hidup. Ayah akhirnya memilih untuk menyertai latihan kepolisan. Cerita diteruskan dengan tugas ayah yang mencabar sebagai mata-mata gelap dalam membenteras dadah. Setelah bersara, ayah banyak memberi nasihat tentang bahaya dadah. Dadah telah merosakkan jiwa dan raga anak-anak bangsa, terutamanya anak-anak muda. Ayah juga banyak bercerita tentang kisah-kisah sedih tentang penagih dadah. Antara kisahnya yang diceritakan ialah kisah usahawan kecil mengajar isterinya menagih bersama. Pada mulanya, isteri menolak, tetapi setelah diasak, isterinya pun terlibat juga. Setelah suaminya diberkas, isterinya pun terkontang-kanting menagih dan mencari lelaki baru untuk menyara bekalan dadah buat dirinya. Akhirnya, isterinya juga ditangkap oleh polis. Tinggallah anak-anak pula terumbang-ambing tanpa dahan untuk berpaut. Anak-anak terpaksa diserah kepada keluarga terdekat untuk dipelihara. Betullah kata pepatah, kerana nila setitik, rosaklah susu sebelanga. Penulis juga banyak menceritakan tentang dadah dengan tujuan pemahaman dan panduan masyarakat tentang bahaya dadah. Apa yang paling menarik dalam novel ini ialah banyak diselitkan kata-kata nasihat daripada ayah. Pantun nasihat, keratan hadis dan maksud ayat-ayat Al-Quran yang memberi panduan dan pengajaran kepada pembaca. Antara nasihat-nasihat ayah yang perlu dipegang dan diambil iktibar tentang dadah ialah jangan cepat terpengaruh, apa-apa sahaja masalah hidup yang dihadapi, berbalik semula kepada Allah. Ketika susah, senang dan apa jua keadaan, sentiasa ingat pencipta kita iaitu Allah.
pilih kawan dan pasangan yang baik. Kawan-kawan, berdasarkan pesanan-pesanan ayat di atas, banyak pengajaran dan nilai murni yang kita dapat ambil daripadanya. Tetapi, apa yang ingin saya simpulkan di sini ialah, hargailah ibu bapa kita dan balas kedua jasa ibu bapa kita apabila kita dewasa nanti. Kerana ibu dan bapa telah banyak berkorban untuk membesarkan dan mendidik kita supaya menjadi insan yang berguna. Akhir kata daripada saya, bacalah buku ini dan fahamilah setiap isi yang disampaikan agar kita semua menjadi insan yang berakhlak mulia. Sekian, terima kasih.